Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! Nanoteknologi. Korang pernah tertanya-tanya tak apa aplikasi nanoteknologi dalam industri? Aplikasi nanoteknologi dalam industri terbahagi kepada nanoscience dan nanoteknologi. Apakah bendanya tu? Nanoscience ialah kajian pengolahan bahan-bahan pada skala nano, iaitu antara 1 nanometer hingga 100 nanometer, seperti penghantaran ubat kanser dan pembungkusan pintar dalam industri makanan. Nanoteknologi pula ialah pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano seperti panel suria berkecekapan tinggi dan skrin fleksibel dan nipis macam OLED. Semakin kecil saiz suatu zarah, semakin besar nisbah antara luas permukaan dan isi padu. Fenomena ini memungkinkan penciptaan bahan-bahan yang menarik serta penggunaan yang pelbagai. Dalam kehidupan seharian, pakaian kalis air seperti jaket dan kasut dilapisi dengan salutan nano yang berasaskan silika yang menyebabkan air dan minyak melantun tetapi bukan meresap. Selain itu, peralatan dapur seperti kuali yang mempunyai salutan nano seramik lebih tahan lasak dan tidak melekat. Baiklah, sekarang kita akan menelusuri perkembangan nanoteknologi. Antara contoh bahan ialah grafin yang merangkumi pelbagai disiplin ilmu termasuk fizik, kimia, biologi dan lain-lain. Grafin tu apa pula? Grafin ni ialah altrop bagi karbon. Ringkas cerita, altrop tu macam unsur yang sama tetapi bentuk yang berbeza seperti belian dan pensel. Antara sifat fizik grafin ialah kuat dan keras, duduk sinar, kenyal, bersifat tidak tetap dan juga dapat mengalihkan haba dan elektrik yang baik serta rintangan elektrik yang sangat rendah.